Josiah Eng mempunyai pengalaman 2 Olimpik di tangannya dan beliau mencatatkan keputusan membanggakan di kedua-dua Olimpik yang disertainya itu. Di Olimpik Athens 2004, beliau menempatkan diri ke pusingan akhir acara Kirin dan menduduki tempat kelima. You know, back then also sprint wasn't really my focus, but I just enjoyed racing him. You know, I just gave it my best, and I lost quite easily to him. But I thought, well, I better focus on Kieran. Di tamasya yang sama di acara pecut pula, beliau layak ke suku akhir sebelum tewas kepada Ryan Bailey yang memenangi pingat emas untuk acara itu. Di Olimpik 2008 di Beijing, Josiah Eng menyertai acara Kirin dan menduduki tempat ke-9. Sementara itu, bagi Azizul Hasni Awang di Olimpik Beijing, pelumba dengan jolokan Pocket Rocketman ini berjaya layak ke suku akhir acara pecut sebelum tewas kepada pemenang 3 pingat emas, Sir Chris Hoy. Namun pada Februari 2011 di Piala Dunia UCI yang berlangsung di Manchester, beliau mengalami kecederaan yang mengakibatkannya terpaksa berehat. Masa saya jatuh tu, saya fikir yang kepala saya cuma satu je. Saya kena finish top 4 untuk maintainkan saya punya world number 1 jersey. Jadi sebab lebih kurang 4 orang yang jatuh, so baru 2 orang yang finish. So ada lagi 2 tempat at least saya nak kena finish kan. Jadi saya bangun, saya just tamatkan perlombaan tu. Alhamdulillah saya finish tempat yang ketiga. Saya kagum dengan Azizul Hasni sebab dia very focused, dia berdisiplin dan mengikut, dia akan menurut apa-apa arahan yang kita bagi. Sebab dia tahu that kita ni bekerja for his best interest. Di kejohanan berbasikal Asia yang ke-32 di Velodrome Rakyat Ceras, Februari lalu, Josiah Eng berjaya mengatasi Azizul Hasni Awang di akhir Kirin. Namun, 2 kejuaraan siri dunia di London dan Melbourne baru-baru ini menyaksikan kebangkitan Azizul Hasni Awang dengan catatan masa lebih baik dari Josiah. Ini membolehkan slot tunggal ke London diberikan kepada Azizul bagi membawa cabaran negara dalam acara Kirin dan pecut individu. Dalam pada itu, Fatihah Mustafa juga meletakkan nama sebagai pelumba trek terbaik di Asia dengan menjuarai acara Kirin di kejohanan berbasikal Asia. Fatihah turut menempah tempat ke London sambil mencipta sejarah sebagai pelumba wanita pertama negara ke tamasya Olimpik. Fatihah bukan sahaja setakat mampu melayakkan diri ke sukan Olimpik, tapi berpeluang untuk memenangi pingat. I believe she's a real medal chance, and she is a real gold medal chance. You know, so there's nobody that I don't think she can't beat. Kini jelas, Fatihah dan Azizul berupaya mencipta kejutan dan menghadiahkan pingat Olimpik buat negara. Pemakanan termasuklah minuman adalah antara faktor penting bagi memastikan peningkatan prestasi atlet. Sudah pastilah Institut Sukan Negara atau ISN adalah pihak yang paling bertanggungjawab untuk segala hal berkenaan susunan dan jadual pemakanan yang terbaik untuk atlet. Dalam pada itu, minuman isotonik seperti 100 Plus adalah minuman tenaga yang amat penting bagi mengembalikan tenaga segera kepada ahli sukan, terutama ketika pertandingan ataupun dalam latihan. Selain itu, ia juga penting untuk meningkatkan kembali kandungan air dalam badan bagi mengelakkan dehidrasi. The partnership with the National Sports Council allows 100 Plus to use the logo of National Sports Council, which further just seals our products' relatability and products' compatibility to athletes, that it is one of the best products that the athletes can use during their sports activities. Tahukah anda, di Barcelona 1992, ketika badminton pertama di Olimpik, Razik dan Jalni Sidik tidak tewas walaupun 1 set di pusingan awal sebelum kalah kepada pasangan Korea Selatan Park Ju-bong dan Kim Moon-soo di separuh akhir untuk menghadiahkan pingat yang pertama.
Gelanggang badminton menghadiahkan 4 pingat keseluruhan kepada negara sepanjang 13 Olimpik kita sertai. Kemungkinan besar sukan lain bakal memecahkan dominasi badminton di Tamasha London nanti. Acara terjun, berbasikal trek, memanah dan menembak memiliki prospek yang tinggi menangi pingat. Kita jangkakan usaha tidak mengenal lelah daripada atlet Olimpian ini untuk mencapai apa yang dihajati. Merintis emas pertama, kepada merekalah impian dipertaruhkan. Di episod akan datang, tumpuan khusus diberikan kepada 7 sukan di bawah program Road to London. Bermula dengan sukan popular negara, bola sepak. Ong Kim Swee dan skuad Harimau Muda. Jumpa lagi. Bagi saya, tak guna kita sebutkan tentang apa yang kita boleh capai dulu dan sekarang. Yang mustahak adalah kita berusaha untuk mencapai tahap yang lebih tinggi. Sebenarnya walaupun kita kalah, tetapi kita sudah berada di kedudukan yang sudah mampu untuk bersaing dengan pasukan-pasukan besar seperti Jepun, Syria dan Bahrain. Pasukan ini adalah pasukan harapan negara pada masa akan datang, di mana mereka ini adalah rata-rata pemain muda. Jadi kita perlu yakin pada mereka untuk masa depan bola sepak negara kita.